teruk dan dikenal pasti telah ditembak oleh peluru pepandu sebuah kapal selam yang besar. suatu nota terletak dalam perut ikan itu yang berkata, tolong saya dimakan ikan Jos, besar. tembaklah dia Sebenarnya saya adalah tentera laut Amerika yang ditelan kura. Kura lah pula. gergasi Perdana Ini bukan cerita Jaws ni ke? Perdana perdana Menteri. Menteri Taiwan telah berkata Yong Xing pau Yai Shui Mu Pa. nge Aduh. Perkataan maaf saya patuk Aduh. Aku sakit perut. maklumlah saya otak. sekianlah berita Untuk hari ini. Ya, tepukan untuk Douglas Afrin dan juga Harun Salim Baci. Okey, bagus. Okey, itulah dia. Semuanya itu dinamakan spontan. Tidak ada apa-apa bantuan. Memang dia sendiri kreativiti masing-masing. Bagus. Okey, kita ada game yang ketiga. Saya nak uji lagi kepandaian anda semua, iaitu game keluar masuk. Okey, saya akan terangkan apakah dia keluar masuk ya. Okey, saya semua akan main dari seperti tadi. Ada pemain macam contohnya saya akan bagi masing-masing namalah kod. Macam contoh Douglas, angin, Abah Harun, batu, apa-apalah. Dan masing-masing ada nama masing-masing dan anda akan melakonkan situasi dengan menyebut salah satu kod yang diberi. Apabila perbualan salah satu pemain disebut macam batu disebut, kod yang diberi itu anda kena keluar dengan beri alasan yang kukuh. Tapi anda semua kena berlakon, tapi kalau nak panggil balik sebut balik, tapi mesti ada cerita. Dan saya akan bagi situasinya juga. Jadi saya bagi Douglas. Ya. Douglas Laju nama dia. Nama Douglas Laju Okay, Douglas yang mula atas pentas, terus naik ke pentas. Okey, Dem Ramboy. Awek. Korang ni Abang Harun Salim Baci, polis. Okey, standby kat sana. Aflin Cilok. Dan juga Zizan Helmet. Okey, kita akan mulakan situasinya lah ya. Sekumpulan mak rempit sedang bersiap sedia untuk pergi berlumba. Okey. Alright, 3, 2, 1. Spontan. Kau tahu tak Cikom? Semalam, masa aku tengah cilok-cilok, polis datang, botak pula polis tu. Lesen Tuan, tak ada. Saya tak ada, saya belum naik pun motosikal. Saya ada lesen hidupan liar je. Ini bukan Apa ni? motosikal saya. Ini apa ni? Itu motosikal dia. Dia orang jahat. Bila pula saya mau laju? Saya Cina, mana ada rempet Cina. Oh, tak ada. Tak ada. Pandai dalam selamat awak diri. jangan main-main ni. Saya dah dapat laporan tadi. Ya. Ada beberapa awek yang telah dijumpai yang kami temu ramah dia kata sini malam ni ada race. Ya, kalau macam tu saya pergi cari awet dia. Mana boleh tinggalkan aja. Saya ni polis ni. Jomlah keluar sekali. Kita pergi cari awet tu. Saya tak boleh. Awak kau nak keluar ada helmet ke? Ada, saya minta helmet dekat dia. Apa cerita ni?
Apa cerita semua ni? Budak-budak ni Tuan, sekarang ni. khabar tuan? Khabar baik. Aduh, saya tak boleh dengar lah kisah-kisah orang berlumba ni. Ya Allah. Dia orang ni tak ada kerja ke? Bawa motor laju-laju. Bahayakan orang lain. Tuan, jangan tangkap saya. Dia dah lari. Saya tahu macam mana nak kejar dia. Kita bawa kereta laju-laju, mesti kita dapat tangkap dia. Ayo, sana pun ada polis. Ada? Mana? Hei, wah, Encik, apa tu tangkap itu orang Melayu sana dia racing tau dia. Wah, cilok sini, cilok sana. Baik, saya pergi sekarang. Ya. Awak ni siapa nama? Saya Cikyong. Saya Cikyong. Awek saya tunggu saya di Taman Bunga Raya. Bukan ditunggu dekat balai polis ke? Aduh. Siapa? Siapa sini? Siapa punya? Siapa yang tadi saya nampak dengan lalu tadi? Saya tuan. Saya tuan paling besar. Tuan, minta maaf Ya, tuan. Saya tak nampak tadi. Saya Respect sikit saya. Saya tengah cilok kat sini. Tadi saya nak masuk sini tadi. Ingatkan. Tuan, helmet dia je saya jumpa tuan. Orang tu dah tak ada. Tuan, lagi satu. Dia ni yang cilok pun. Saya sakit tuan. perut kejap. Saya sakit Tak apa, saya tolong tuan keluar. Macam ni lah. Aku ingat esok, kalau tak ada roadblock, kan, apa kata kita naik motor 3 orang, kan, kita langgar polis tu. Macam mana aku kena panggil dia sekali dah? Memang bagus. Dia, polis tu memang penakut. Dia keluar laju je. Iyalah. Boleh. Takut ke? Aku suka. Dengar sini. Tak jumpa. So, malam ni kalau kita naik motor, kau rasa-rasa... Tak boleh. Kau ada helmet ke? Aku tak boleh helmet lah. Tuan. Ni apa cerita ni? Awak tak tangkap lagi ke dia? Belum. Dia ni mak rempit tau, mak rempit. Tapi dia tak bawa laju. Saya nampak dia cilok tadi tak bawa laju pun. Wah. Tuan, kami dah mendapat laporan yang dia ni memang kau hajar tuan. Kita kena tangkap dia sekarang. Memang Paul, memang. Bukan dia. Nak tangkap macam mana? Dia bukan pelumba, dia kaki cilok. Tak, saya dapat kesan daripada Dia ni. kaki cilok. Dia kaki cilok. Saya cuba cek lagi lah. Betul ke tak? Mana awek tu? Awet mana? Awet tu sekarang, aku dah pergi tangkap dia, bodoh. Pakailah helmet dulu nak tengok orang. Alamak, kau tak ajak aku. Mana boleh macam tu? Habis tinggal aku dengan dia je. Jom, polis dah datang. Mana? Aku pergi dah. Jadi kita berehat dulu. Kita ada lagi permainan yang... Kenapa? Budak-budak, kanak-kanak, kakak nak beranak. Tak, budak-budak makan coklat. Kakak nak berehat. Kita berjumpa selepas ni Yo, kembali lagi ke rancangan spontan. Ladies and gentlemen. What say? Kembali ke Syaira, take it on. Ya, wah, Sean ada benda baru. I like it. Okey. Bukan main lagi bersantai dia kat situ. Okey, kita tak nampak peserta kita kat sana kerana peserta-peserta kita berada di pentas sekarang dan telah bersiap sedia untuk memainkan permainan yang terakhir yang dinamakan Lagu Untukmu. Lagu Untukmu ni mereka terpaksalah menyanyi dengan secara spontan. Setiap orang akan menyanyikan satu rangkap. Dengan kita jemput seorang penonton yang diorang tak tahu siapakah penonton tu dan dia kena tanyalah penonton tu nama siapa, duduk kat mana. Tapi berceritakan lagu tu ada kena-mengena dengan penonton tersebut. Itu sahaja. Okey, tanyalah siapakah nama awet cun itu. Assalamualaikum awek. Nama apa? Ika. Ika, perkara yang Ika paling benci sekali dalam dunia ni apa? Dari China tu. Perkara yang paling benci